Soalannya, berapa lama diperlukan untuk siap umrah? Soalan ni saya kena jawab panjang sikit lah. Sebab dia bergantung. Kita akan datang daripada dua arah kebiasaannya. Satunya daripada Kuala Lumpur terus ke Jeddah. Jeddah masuk ke Mekah. Ataupun lagi satu, jemaah akan datang daripada Madinah. Maksudnya kita akan duduk kat Madinah dulu 5 malam, 3 malam. Ikutlah package masing-masing. Dan kemudian baru masuk ke Mekah, dan tentu sekali umrah itu dilakukan di Mekah. Kalau nak cerita tentang umrah saja, bila sampai di Mekah, umrah tu mengambil masa mungkin sekitar 2 jam saja. Tawaf 7 pusingan mungkin dalam 1 jam dan sa'i pula 1 jam, maka siaplah. Cuma untuk lebih jelas lagi, lebih teliti lagi, kita kena ambil kira tempoh masa kita berada dalam ihram dan tempoh masa kita, tubuh badan kita ni bersedia untuk melaksanakan umrah tu. So to be fair, kita kena ambil kira perjalanan kita. Sebab tu saya kata daripada Kuala Lumpur ke Jeddah, Jeddah ke Mekah, ataupun daripada Madinah ke Mekah, dan di Mekah lah kita laksanakan umrah. Kalau kita ambil kira daripada Jeddah, daripada Kuala Lumpur ke Jeddah, kalau kita menggunakan flight direct 8 jam, daripada Jeddah ke Mekah 2 jam, maka 10 jam perjalanan. Belum lagi termasuk dengan kita ambil 1 jam untuk urusan bagasi dan immigration di airport, yang mana sampai dekat Mekah ada lagi 1 jam untuk preparation sebelum kita berkumpul dan melaksanakan umrah. So total dekat situ adalah 12 jam campur dengan 2 jam buat umrah. Ini kalau flightnya direct. Kalau flightnya transit, maka dia akan ambil masa lagi. Kalau tadinya 12 jam campur dengan transit mungkin 4 jam atau 6 jam, maka dia menjadi 14 jam atau 16 jam ataupun 18 jam secara total. Yang mana ihram kita itu dimulakan di miqat di atas kapal terbang lebih kurang 10 minit sebelum landing di airport Jeddah. Walaupun begitu, kita kena tahu perjalanan panjang ni supaya kita boleh reserve kita punya energi, tenaga kita, supaya kita boleh cukupkan rehat. Bila naik flight, bila naik bas daripada Jeddah ke Mekah, kita cuba lagi curi masa dengan tidur supaya kita fit betul-betul untuk buat kerja yang mualah, yang berturut-turut ni, iaitu tawaf dan juga sa'i. 7 pusingan berturut-turut, sa'i juga 7 kali ulang-alik berturut-turut. Kalau daripada Madinah pula, kalau naik bas, perjalanannya adalah 6 jam ke 8 jam, bergantung kepada berapa lama kita berhenti dekat perhentian. Ataupun kalau naik train, dia 2 jam ke 3 jam perjalanan. So campur dengan 2 jam tadi kita buat umrah, 1 jam persediaan di Makkah. Maka di Makkah kita perlukan 3 jam, perjalanan 3 jam naik train, 6 jam. Kalau naik bas ada 6 jam, jadilah total 9 jam. Maka perjalanan-perjalanan ini juga tetap memakan masa dan tetap menggunakan tenaga. Jadi arah mana pun yang kita datang, ketahuilah bahawa ibadah umrah dan haji ni sebenarnya adalah ibadah yang bersifat fizikal. Dia perlukan tenaga, dia akan mengambil masa, maka sentiasalah bersedia dengan rehat yang cukup. Dan yang paling penting, jangan takut untuk pergi toilet. Sebab ada orang dia tak nak makan sebab dia takut nanti dia pergi toilet. Tuan-tuan kena makan dan kena minum. Apalagi negara itu adalah negara yang kering. Tak minum nanti suara tak ada. Bila suara tak ada, dehydrate, badan jadi lemah. Jadi mudahlah penyakit-penyakit tu melekat dekat badan kita. So inilah dia perjalanan umrah yang saya kira fair untuk semua orang tahu. Macam mana pun route kita, dia tetap adalah satu perjalanan yang panjang. Wallahu alam. Umrah dan haji niat disempurnakan.